Parlimen Iran lulus langkah tutup Selat Hormuz susulan serangan Amerika Syarikat. Okey, berita ni memang berita panas lah untuk menggegarkan seluruh dunia. Sebab apa? Sebab isu ni dia akan mengakibatkan banyak impak. Kalau dia tutup Selat Hormuz tu, ia bukan setakat macam kita tutup kedai boh. Ia tutup laluan dunia sebanyak 20% laluan minyak dunia lalu kat situ. Okey, sekali lagi Iran buat tutup kedai ni memanglah buat dunia berasap. Minyak pun pasti akan naik gila-gila. Okey, patut apakah impaknya kita di Malaysia? Jangan duk haraplah minyak kita ni nak isi penuh. Okey, siap-siap isi minyak ni kena doa dulu 10 riyal siapa ke rumah. Okey, itu dia. Lagipun barang dapur tu akan kesan tu. Sebab dia minyak naik, semua barang akan nak menjadi ada tu pertalian impak kan. Kalau dulu 50 riyal penuh dengan stroli, kali ni 50 riyal setakat penuh kocek kita je. So jadi kepada rakyat yang mahin ni, bukan setakat mahin dah. Jadi marahin. Okey, tekanan hidup makin naik. Semua bersiap-siaplah. Jangan duk harap minyak turun. Haraplah jangan naik angin sudah. Okey, set kita jangan pecah. Kalau pecah nanti makan Maggi kongsi 3 orang je. Okey, itu dia. Stay tune lagi untuk berita yang menarik lagi.